Doktor, saya baru mula bekerja, gaji kecil dan tak mampu untuk apply takaful. Macam mana ni doktor? Dah bagus dah anda ada kesedaran tentang takaful. Cumanya anda risau nak tambah komitmen atau rasa gaji tak cukup. Saya faham, ekonomi sekarang semua barang mahal. Dulu nak isi minyak RM150 pun cukup. Sekarang RM250. Duit lebihan makin kurang untuk simpanan dan carum takaful. Mula-mula anda kena tahu bagaimana nak memilih takaful yang bersesuaian dengan anda. Yang paling utama, caruman takaful mestilah tak lebih daripada 10% gaji anda. Let's say gaji anda dah banyak guna untuk bayar komitmen dan tak cukup untuk carum takaful. Sebenarnya ada cara untuk bayar takaful melalui penolakan simpanan KWSP sahaja. Tak payah pening pun nak fikir tentang cash flow anda. Contoh terbaik dari FWD iaitu EPF iLindung, FWD iLindung Term Takaful Plan dan FWD iLindung Critical Illness Plan. Kelebihan dia, pertama, tidak mengganggu cash flow sebab bayar terus di simpanan KWSP sahaja. Kedua, bayaran lebih murah berbanding insurans biasa tetapi perlindungan yang sama. Ketiga, pasangan dan ahli keluarga anda juga termasuk dalam perlindungan takaful ini. Kebiasaannya, takaful dekat luar cover individu sahaja. Nak info lanjut atau nak terus apply EPF iLindung ini, anda boleh klik link di bawah.